Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di tangan saya ni ada satu air filter ataupun air cleaner, okey, ataupun senang sebutlah, okey, penapis angin untuk karburetor motosikal. Okey. Inilah, okey, seperti mana yang anda tengok, seperti inilah yang saya beli. Okey, untuk Yamaha Ego LC, dan kat sini pun dia ada tulis lah untuk Ego LC. Jadi kepada anda yang nak dapatkan barang ni, boleh tengok lah dekat beg kuning ataupun link yang saya sediakan. Okey, sekarang saya akan buka motor ni untuk pasang air filter ni supaya pengudaraan motor ni supaya dia seduh udara yang lebih baik lah. Okey, tanpa buang masa, jom. Okey, untuk Yamaha Ego LC dia ada kat sini, kat sini. Okey, jadi agak susah sikit lah nak buka. Okey, dia banyak skru dan sebagainya. Okey, jadi macam ni lah. Okey, macam ni lah keadaan air filter. Okey, motor saya mileage dia lebih kurang 24,000. 24,000 dah jadi macam ni lah, kotor kan. Dan air filter ni tak boleh nak cuci lah. Okey, 24,000 mileage dah jadi macam ni. Okey. So okey. Jadi saya akan jadi ini yang baru. Okey, yang baru koyak. Okey, ni yang baru. Nah, memang beza lah. Beza dari segi kebersihan dia memang berbeza lah. Okey, ni kotor lah, hitam lah. Okey, ni pink elok je. Okey, tengok dari segi bentuk. Okey, sama kan? Sama. Okey, macam ni. So, sekarang saya akan pasang balik lah. Okey, pasang balik. Okey, motor pun dah hidup. Mantap sekali.
Okey, siap sudah proses pemasangan ataupun penukaran air filter untuk Yamaha Ego LC. Kita jumpa lagi.